Abu Zar kata, Nabi SAW kata, 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala cukup sayang. Yang pertama ialah satu orang yang turun di dalam perang sabilillah. Bila mai panggilan turun perang, dia turun. Dan dia turun, dia berjumpa musuh. Dan dia lawan dengan musuh itu habis-habisan. Yang kata jihad, maksud dia sungguh-sungguh. Habis-habisan. Bukan dia curi-curi tulang. Dan hal keadaan dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia turun itu dengan satu tujuan. Apa dia? Dia nak buat kerja yang Allah suruh. Dia nak Allah reda dia. Dia nak mencari keredaan Allah. Manusia yang jenis macam ni, manusia pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang dia. Pasal apa? Pasal dia cari reda Allah. Nabi kata dia berperang di dalam medan sabilillah itu, berperang sehingga mati. Pasal apa? Pasal dia mencari syahid. Pasal apa? Pasal dia tahu golongan syuhada adalah golongan yang mendapat redha Allah. Abu Zar kata bab ni dalam Quran ada. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala cukup sayang kepada orang yang berjuang pada jalannya saffan, dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris dan teratur. Ikut macam mana disiplin, adab yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk. Golongan kedua yang Allah sayang, kata Abu Zar, Nabi SAW bersabda, satu orang yang sentiasa disakiti oleh jiran sebelah rumah dia. Dia satu orang yang ditakdirkan duduk sebelah rumah satu orang yang problematik, serabut punya jiran. Daripada celek mata pagi sampai nak pejam mata malam tidur, hati sakit. Ada saja benda dia nak bagi sakit hati jiran ni. Dengan tak ada timbang rasanya, dengan Allahu Akbar. Dia sabar atas sakit yang orang tu duk buat kat dia. Dia sabar. Dia boleh simpan apa yang kawan tu buat kat dia. Dia keluar, dia tunjuk muka manis kat kawan tu. Dia tak tunjuk muka marah, dia tak tunjuk muka masam, dia tak tunjuk muka tak puas hati. Dia tunjuk baik dekat jiran yang menyakiti dia ni. Cuma dia minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku mengadu kepadamu, ya Allah. Aku tak boleh tahan dengan jiran ni. Mintalah, ya Allah. Stop segala sakit yang dia dah buat kat aku ni. Stop. Sama ada dengan ubah dia bagi jadi elok masa aku duduk hidup, ataupun bagi aku mati. Dia punya tak mau cari pasal dengan jiran ni, sampai dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah cukupkan, Allah stopkan segala sakit yang jiran duk buat kat dia tu, sama ada bimautin, dengan mati dia, atau hayah, ataupun dalam hidup dia. Allah tolonglah buka hati jiran ni, bagi sedang. Dia tak pergi cari pasal dengan jiran ni, dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam ni punya tahap duk ada kat dia, Allah sayang dia. Tuan-tuan boleh buat macam ni? Tak ada. Kalau kita tunggu depan gate rumah dia, tak ada cakap banyak, la salam wala kalam. Siapa yang tak ada jiran dalam dunia ni? Semua ada jiran. Kalau dapat jiran yang baik, sujud syukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Buat baik dengan dia. Dia buat baik kat kita sekali, kita buat baik kat dia 10 kali. Syukur kita kepada Allah, hantar dia ni menjadi jiran kita. Nabi SAW kata, kalau sabang dia sampai tahap kawan tadi ni, dia mengadu dekat Allah ya. Dan yang ketiga, yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang ni, satu orang laki-laki yang join satu kumpulan orang pi musafir. Punya jauhnya perjalanan ini, punya jauhnya musafir ini, sampai exhausted, sampai jadi penat, sampai jadi letih, sampai tak tahu nak habaq dah punya tak larat ni. Sampai tidur apa lewat malam. Pun begitu, di hujung, di akhir malam, bangkit, ambil ayat semayang, tahajud 2 rakaat. Oh, tak tahu nak habaq punya penat. Tidur di akhir malam. Lena sat, jaga, bangkit ambil ayat semayang. Allahu Akbar.
Allah Subhanahu wa taala sayang orang ini. Nabi SAW kata, orang yang ketiga yang Allah sayang dekat dia, dia musafir jauh, masa yang panjang, dia penat, dia letih sampai tak tahu nak habaq, tidur ni jenera. Namun akhir malam bangun, ambil ayat semayang, Allahu Akbar, 2 rakaat tahajud. Orang yang macam ni Allah Subhanahu wa taala cukup sayang dekat dia.